Oh tu tak apa, kita lalu supaya kita nak masuk pintu gerbang tempat kita di atas nak ada patung kan. Tak kira kita nak buka nak kat atas. Kau lalu ada masalah apa? Begini rupanya Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam masa dia duduk di Mekah belum pada hijrah 13 tahun dah jadi nabi rasul. Masa tu patung masih penuh pada keliling Kaabah. 360 Pak hidup tawah, duduk semaya, dah hadap kepada Kaabah, sembah Allah, hadap ke Kaabah. Walaupun patung tu hal lain. Duduk pergi. Di tempat Syekh Mas'a tu, pala Bukit Sofa satu. Pala Marwah satu. Hingga siapa sahabat tu nak tawah, nak Syekh segar. Segar nak Syekh. Turun ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Mun berjalan mengikut bagaimana ibadat manasikil haji wal umrah. Hak nu cara dia, duduk cara dia. Muka tu tak ada kuasa apa lagi duduk gitu. 13 tahun. Bila dia hijrah, duduk 6 tahun. Rekah cerita tahun yang ke-7. Kelik main Mekah buat umrah. Masa buat umrah, patung duduk penuh itu. Duduk keliling, patung duduk penuh duduk dia tu. Sebab tu hukum Islam kita harus kita semaya dalam gereja dan di tempat-tempat mana semua orang kafir. Harus kita semaya semua Allah. Tapi di tempat tu. Tak kita nampak duduk sujud hadap. Hadap kita dah semua dia. Sebab kalau tak ada apa-apa, elok je tak sah lah. Semaya dah di luar. Tapi hujan kita lepak tak ada nak buat ke mana. Lagi masalah tu. Minta izin dengan Tuhan. Aku nak maya sikit dah, tak apa maya situ. Dah kalau lain tak lagi dah. Allahu Akbar. Tengok. Allahu Akbar. Tu. Macam dia rokok sujud. Duk rokok siapa weh? Rokok Allah. Sujud siapa? Sujud Allah. Mari dia kata, dia ni kafir lah murtad. Kau dulu, tanya aku dulu. Jadi buat hukum kamu gitu. Itu tak. Kan Islam luah kan. Wajilat liyal ardu masjidan. Semua tahu muka bumi dijadi ke tempat sujud belakang.